Ada nasi kenapa? Nak kuah campur. Pedas banjir. Nak peria goreng dengan bendi. Peria goreng dengan bendi. Lagi? Pattern apa tu? Okey. Nasi putih. Nasi putih. Okey, Mak. Kuah campur. Pedas banjir okey, apa peria? Peria goreng. Bendi satu. Bendi satu. Telur masin. Telur masin. Telur masin tak payah. Okey. Bagi telur sotong. Telur sotong. Telur sotong. Ayam goreng. Ayam goreng. Okey dah. Alright. Okay. Macam ni berapa? 18.8. 18.8. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sekarang ni berada di restoran Nasi Kandar Pokok Ketapang. Terletak betul-betul di tengah bandar Pulau Pinang ataupun bandar Georgetown ni. Kawasan dia memang betul-betul di bandar. Jadi untuk parking di Pokok Ketapang ni memang agak susah, tapi nasib baik di sebelah dia ada satu parking lot, bangunan parking lot yang memang orang cakap tu sesuai lah kata siapa yang makan di Pokok Ketapang ni. Jadi korang masuk saja bayar parking touch and go ke debit ke boleh. Jadi untuk kali ini korang boleh nampak sendiri di depan aku ni aku ambil nasi kandar yang orang cakap tu dengan kuah campur yang pedas aku minta. Ada ni ayam goreng, ada telur sotong, ada peria goreng yang garing ni, dan juga bendi. Bendi ni aku minta bendi tapi dia bagi dalam 3 yang mana 2 besar, 1 kecil macam tu. Jadi untuk yang ini harga dia satu pinggan besar macam ni RM18 80 tak salah aku tadi. Jadi memang pada aku dengan harga nasi kandar yang ada ayam goreng, ada telur sotong macam ni, boleh lah harga dia kalau dibandingkan dengan di JB ataupun di kawasan KL dan juga Selangor, aku rasa boleh lah, harga dia murah jugalah. Berbanding hari tu aku makan di Lain Kilir Seremban, aku ambil ayam goreng je pun dah harga RM14. Okey, sebenarnya aku tak sabar, sekarang dah pukul 3 lebih daripada pukul berapa tadi memang aku tak makan. Jalan untuk pergi ke Pening tadi pun agak jam juga. Jadi aku tak nak buang masa, aku nak cuba dulu dia punya nasi dia. Ni nasi dia tegak gaul sikit. Kita nak cuba nasi dia dengan kuah campur dulu. Okey, bismillah. Wow, kuah campur dia bila kita masuk saja dalam mulut memang terasa pedas Jadi pada sesiapa yang tak makan pedas, korang kena minta yang kuah campur yang agak manis sikit. Dia punya rempah ratu tu terasa betul pekat. Korang boleh nampak sendiri kuah dia memang pekat Tadi aku minta kuah yang agak banjir, tapi mungkin kuah dia dah meresap ke nasi. Jom kita cuba lagi. Bismillah. Oh, kita ambil telur sotong dia. Okey, ni telur sotong dia. Dipotong besar-besar macam ni. Kita try dulu. Bismillah. Kita ambil telur sotong sikit. Telur sotong kau dengan nasi dia. Bismillah. Memang betul telur sotong memang ngam dengan nasi kandar. Sebab aku pernah try dengan telur ikan, dia kurang sikit lah sebab dia akan cepat muak.
Kita ambil ayam goreng dia. Ayam goreng dia ayam goreng biasa. Ayam goreng kunyit macam tu. Oh, panas lagi, baru naik. Oh, panas. Oh, lembut. Ini bahagian dada. Biasa je lah ayam goreng, goreng kunyit biasa. Kita ambil ayam goreng sikit, letak dengan telur sotong ni. Okey, bismillah. Oh, ni peri dia, peri goreng rangup. Memang rangup. Dia guna peri katak ni, rangup. Bende. Nasi kandar Pokok Ketapang ni memang dia orang ada peminat-peminat sendirilah. Jadi pada aku yang pernah makan di Rafi, untuk dibandingkan dengan Rafi, pada aku dia punya kari ni, kari Rafi pada aku lagi padu lah, lagi terasa dia punya rempah ratus tu berbanding dengan kari di sini. Sebab kari di sini dia walaupun dia nampak pekat, tapi dia punya rasa tu tidak terlalu strong macam dekat Rafi. Wah, jadi mungkin ada orang suka yang macam itu. Tapi kalau aku lebih memilih kepada nasi kandar Rafi lah, berbanding ni. Walaupun pada aku nasi kandar di Pokok Ketapang ni sedap, tapi untuk rating dia ataupun ranking dia, Rafi tetap nombor 1 lah. Jadi kita makan ni lah, dia punya kat sini. Sebab pada aku nasi kandar Ketapang ni pun boleh tahan juga. Restoran dia betul-betul di corner lot. Jadi sesiapa yang nak pergi ke Pokok Ketapang ni, dia bersebelahan dengan satu lagi restoran nasi kandar, itu Din Mutiara. Tempat makan dia tak banyak sangat, walaupun di corner lot. Bila kita boleh tengok di kawasan sekeliling ni memang ramai sangat orang. Sekarang ni cuti sekolah, musim cuti sekolah, hari perayaan. Jadi kita boleh nampak orang sangat-sangat penuh di sini. Jadi musim cuti macam ni, termasuk juga warga-warga daripada negara lain juga pun ada. Jadi sesiapa yang belum pernah makan di Pokok Ketapang ni, aku boleh recommend jugalah makan di sini. Kalau korang tak bersempatan pergi ke Rafi, korang boleh try di sini. Jadi boleh banding-bandingkan sendiri. Jadi setiap rasa ataupun setiap orang punya cita rasa yang tersendiri, terpulang pada masing-masing. Jadi kita jumpa lagi di next video. Aku nak habiskan nasi kandar di Pokok Ketapang ni. Jangan lupa untuk support dan subscribe channel YouTube Nice Guys TV. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni last suapan aku. Bismillah.